Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum qaza? Makruh atau haram? Nabi SAW katakan naha Rasulullah SAW anil qaza. Nabi melarang seseorang itu untuk qaza. Apa itu qaza? Mencukur sebahagian rambut dan membiarkan sebahagian rambut seperti Upin dan Ipin. Siapa? Upin tak Ipin? Lupa saya. Yang ada satu biji tu. Upin atau Ipin? Upin. Tak tahulah saya yang mana satu. Yang penting itulah salah satunya kan ada. Upin Ipin satu biji tu. Entah yang mana satu, entah Upin tak Ipin, yang baik satu biji kepala. Itu tak boleh dalam Islam. Walaupun orang tuduh saya ni Ustaz Upin Ipin, tapi saya pun kalau amalan yang Upin Ipin tak betul, saya kata tak betul juga. Sama dengan Saleh, tahu Saleh? Tak haram dalam Islam tu. Haram tu tak kita haram. Kita tak katakan Ustaz mentang-mentang dari Malaysia Ustaz backup. Tak, yang haram kita haram. Tak boleh mempromot orang pondan. Jadi qaza tu cukur sini atau cukur sebahagian, cukur sini di bahagian sini atau cukur habis nanti tinggal sini. Tak boleh. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan sesuatu yang dilarang oleh Nabi pasti dilarang oleh Allah. Kalau kita nak masuk surga, tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi dan juga dilarang oleh Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang daripada Nabi, kerjakan, buat. Yang diperintahkan oleh Nabi, buat. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Jangan tanya ini dosa besar ke dosa kecil, ini makruh ke haram. Kalau dah dilarang, tinggalkan saja. Kerana boleh jadi walaupun ia dosa kecil, kalau lama-lama dibuat jadi menjadi dosa besar. Allah Ta'ala alam.